Terus like dan subscribe. Mula diperkenalkan pada Disember 2018 dan of course sememangnya ramai ternanti-nantikan bilakah Proton X70 versi CKD akan diperkenalkan. Jadi sekarang ini selepas 1 tahun, anda boleh lihat dekat bahagian belakang abang ni, ini adalah barisan SUV Proton X70 versi CKD. Ini adalah versi CKD daripada Tanjung Malim di Perak dan ramai juga nak tahu apakah perubahan yang dilakukan pada Proton X70 versi CKD ini yang ada pada CKD tetapi tiada kepada versi CBO. Jadi hari ini abang berkesempatan untuk menjadi antara rakyat Malaysia ataupun media antara awal untuk merasai kehebatan ataupun keistimewaan Proton X70 ini daripada Proton COE di Subang Jaya sehinggalah kekuatan. Jadi mungkin kita boleh bermula sedikit dari segi luaran dia. Lepas tu abang akan bawa driving. Sambil driving tu abang akan ceritakan apakah perubahan dalaman dilakukan beserta dengan kotak gear yang terbaru. Jadi bermula dari segi luaran dahulu, anda boleh lihat dekat sini. Of course ini red color. Color merah adalah color hero untuk Proton. Tetapi untuk tahukah anda, untuk makluman anda juga semua, Proton X70 versi CKD ada satu warna baru, iaitu Space Grey. Menjadikan dia adalah total adalah 6 warna berbanding 5 daripada sebelum ini. Dan antara banyak-banyak warna yang anda boleh lihat dekat sini, bagi abang personally bagi abang, Space Grey adalah yang paling lawa sekali. Dan kita tengok pula apakah perubahan yang dilakukan. Dan of course kalau nampak daripada jauh, versi CKD ni nampak sama je seperti versi CBU. Tetapi ada beberapa perubahan yang dilakukan. Tidak banyak, cuma sedikit. Tetapi antara perubahan yang paling penting adalah kotak gear dia. Dan yang untuk makluman semua, tengoklah kat sini. Antara perubahan yang dilakukan adalah sekarang ini lah ada menggunakan logo baru. Dan Proton X70 adalah model pertama daripada Proton yang menggunakan logo yang baru. Jadi lawa ke tidak, mungkin anda boleh komen, mungkin kau boleh komen sama ada sesuai ke tidak logo yang terbaru ini dipadankan pada Proton X70 ini. Bagi abang still suka logo yang lama, nampak lebih karang. Tapi yang ini mungkin lama kelamaan mungkin kita akan tengok dia sesuai. Tapi untuk permulaan ni nampak macam tak kena sikit. Tapi bagi abang lagi suka logo yang lama. Tapi tak tahulah kalau dah lama guna, mungkin nampak lagi cantik ke? Dan untuk perubahan yang lain, untuk harapan, macam abang katakan, harapan tidak ada perubahan yang lain. Begitu juga dengan bahagian tepi pun tidak ada perubahan yang lain. Tetapi ada satu perubahan pada bahagian belakang, iaitu sekarang ini Proton X70 versi CKD dah ada power tail kit. So aku rasa ni owner-owner yang dah beli versi CBU ni confirm akan, aku tak tahulah sama ada video ini akan mendatangkan kemarahan kepada anda semua ataupun kejelesan tentang semua, abang tak tahulah. Tetapi untuk bahagian belakang ini, anda boleh membuka bonet belakang ini sama ada menggunakan kunci macam biasa. Lepas tu anda boleh tutup dengan menekan button ataupun menendang. Sebagai contohnya, anda bawa dengan penuh barang, kunci dekat dalam poket, tendang, bonet belakang akan buka dan dia boleh dilaras mengikut kepada apa ketinggian yang kita nak. Dia ada, tak salah abang, dia ada 3 ketetapan. Jadi itu sahaja perubahan luaran yang dilakukan pada Proton X70 versi CKD ini. Dan jom ikut abang akan bawa kepada anda, abang akan ceritakan kepada anda perubahan pada bahagian dalaman. Begitu juga apakah komen abang mengenai kotak gear yang terbaru pada Proton X70 ini. Jom check it out, ikut abang.
Dan lepas luaran daripada cerita, so untuk dalaman juga, dalaman pun sebenarnya tidak ada banyak perubahan. Tidak banyak perubahan pun, cuma ada sedikit seperti macam katakan logo Manakala logo depan gunakan logo yang baru, bersama dengan 4 rim pun menggunakan logo yang baru juga. Tetapi untuk bahagian belakang masih sama kekal sama, dia gunakan abjad PROTON, bukan menggunakan logo. Dan begitu juga untuk steering. Untuk steering ni pun sama juga, dia menggunakan logo yang baru juga. Macam abang katakan, mungkin abang lagi suka design logo yang lama, mungkin. Tetapi yang ni tak tahulah, sebab yang ni mungkin masih baru lagi. Orang kata first nampak mungkin kurang berkenan, tapi tak tahulah, mungkin makin lama mungkin tengok, mungkin makin kita suka, tapi tak tahulah. Tapi macam abang kata lah, boleh share lah pengalaman anda ataupun pandangan anda sama ada okey tak okey logo baru ni. So selain daripada itu, ni adalah yang baru sekarang ni seat driver dengan passenger depan ni, dia dah ada aircon. Dia ada aircon penyejuk udara daripada bahagian bawah ini. Boleh katakan antara SUV segmen C, dia adalah satu-satunya model yang ada ciri-ciri ini. Tetapi ciri-ciri ini hanya boleh dikawal melalui sistem infotainment lah, GKUI ni. Biasanya orang kata ada lah dekat sini button. Kalau kereta-kereta mewah lain dia ada button untuk kita tekan level 2, level 3 dan sebagainya. Tetapi yang ini hanya boleh dikawal melalui dekat dia punya screen sahaja. So bagi abang, dia kurang praktikal sikit lah. Dia kurang praktikal sikit sebab kita kena tengok tau. Kita kena tengok dekat skrin ni, kita kena tekan, benda tu macam kurang praktikal bagi abang lah pasal ni. It's a good benda tu, it's a good move. Satu pemberian yang sangat bagus oleh Proton, tetapi yang ini bagi abang macam dia kurang praktikal, itu sahaja. Tetapi yalah, dia benda tak berubah kan, takkan dia nak tambah satu button dan sebagainya kan, benda tu kan. So jadi dia kena buat macam tu lah. Tapi so far bagi abang hargai benda itu, tetapi cuma kurang praktikal, itu saja. Dan sekarang ni untuk makluman anda semua, sekarang ini dulu ada 4 varian Dia ada executive, dia ada standard, dia ada executive dengan dia ada premium. Tetapi sekarang ini dan dulu juga dia ada 2-wheel drive dan juga all-wheel drive. Tetapi sekarang ini Proton X70 CKD hanya ada pada 2-wheel drive saja. Maksudnya sini untuk versi all-wheel drive telah dihapuskan. Dan kalau apabila dihapuskan 3, tetapi sekarang ni masih sama, dia ada 4 juga. Dia dihapuskan, digantikan dengan Premium X. Dan untuk Premium X ini, dia adalah versi yang lengkap, ada semua, dan juga ada sunroof. Jika dulu Premium ada sunroof, tetapi sekarang ini versi Premium tak ada sunroof, tetapi Premium X sahaja yang ada sunroof. Okey, so seterusnya perubahan yang lain dilakukan adalah untuk seat belakang. Okey, untuk seat belakang. Seat belakang sekarang ni dia boleh adjust. Dia boleh adjust ke belakang, lebih selesa dan sebagainya. Kan, dia boleh adjust benda tu. Dia boleh adjust ke belakang, dia boleh adjust ke depan. Dulu masa versi CBU dia ada satu level je. Tetapi untuk versi CKD dia ada 2 level. Dia boleh ke belakang dan dia juga dia boleh menegak sedikit. Segut juga bagi abang benda tu. Bagus juga, at least ada orang kata perjalanan lebih jauh, lebih selesa lah. Jadi itu saja perubahan dalaman yang dilakukan. Dan bercakap pasal kualiti, biasa orang takut orang compare kan, orang bandingkan, katakan versi CKD ni kualiti kurang kan, kualiti teruk ke apa kan. Tetapi apa yang abang dapat lihat kualiti dia okey, masih boleh diterima, abang boleh terima, masih menggunakan soft touch dan sebagainya. Boleh dikatakan kualiti dia adalah sama seperti versi CBU. Cuma yang bahagian dashboard ni, kalau touch ni rasa macam murah sikit lah, macam ada cheap material sikit. Tapi okey lah, masih boleh diterima lah bagi abang, masih boleh diterima. Dan untuk yang lain-lain sama juga, kualiti bagi abang so far tidak ada masalah. Dan okey, seterusnya, ini adalah perubahan yang paling penting ataupun perubahan yang abang akan highlightkan kepada anda, yang mungkin boleh memberi kekecewaan, bukan kecewaan, kejelesan, kecemburuan untuk owner Proton X70 versi CBU. Ni twin gear dia. Twin gear dia cantik weh. Abang sangat suka twin gear ini. Serius, abang sangat suka twin gear yang baru ini. Dan selain daripada itu, penutup enjin pun baru Dulu cover kan, cover habis. Tapi sekarang ni penutup enjin dia cover juga, tetapi yang baru lah, different sikit dengan yang CBU.
Tapi masih okey lah bagi abang. Sangat kemas, sangat teratur. Untuk enjin masih lagi kekal sama. Dia menggunakan enjin 1.8 liter TGDI. Okey, masih lagi kekal sama. Tetapi kotak gear berubah daripada kotak gear konvensional 6 kelajuan kepada kotak gear jenis DCT 7 kelajuan. Oh my god! Wow! Biasa orang kata takut nak guna sebab ada sejarah-sejarah yang lain. Macam sejarah-sejarah daripada Ford, sejarah-sejarah daripada Volkswagen. Katakan enjin kotak gear DCT ni, dual clutch ni, masalah sebagainya. Tetapi Proton dia beri jaminan. Dia kata DCT yang ditawarkan ini adalah berlainan dengan DCT seperti mana yang ada pada Volkswagen dan sebagainya. Untuk Volkswagen dia menggunakan dry clutch, tetapi yang ini dia menggunakan wet clutch, di mana teknologi ini, kotak gear ini dibangunkan bersama oleh Geely dan juga Volvo. Boleh katakan teknologi Geely lah, ataupun teknologi Volvo lah, orang kata macam tu lah kan. Tetapi daripada 6 speed jadi 7 speed. So apabila jadi daripada 6 speed jadi 7 speed, of course power dia masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan, 181 horsepower. Tetapi dari segi torque dia ada kenaikan sebanyak 15 Nm torque. Daripada 285 Nm torque, sekarang ni dah jadi 300 Nm torque. Dan ramai juga kata kotak gear DCT ni maintenance tinggi dan sebagainya. Tetapi menurut Proton, dia katakan cost maintenance ataupun cost service untuk kotak gear DCT ni adalah lebih murah daripada kotak gear konvensional 6 kelajuan. That's why abang katakan benda ini boleh mendatangkan kemarahan, kebencian ataupun kecemburuan di kalangan pemilik-pemilik X70 besi CBU. Okey, memang kalau aku jealous sikit lah kan. Kalau lagi murah kan benda tu. Dan of course, perkara yang paling penting sekali, dulu besi CBU ada orang komplain lah. Kalau contohnya, ini pun sama juga, abang komplain benda sama juga. Contohnya kalau kita tengah drive smooth, tiba-tiba kita tekan, dia akan ada lag, dia akan ada jacking tau. Dia akan ada lag gear. Contoh daripada gear kelima tekar kepada gear kedua. So owner X70 CBU akan faham apa yang bercakap ni. Begitu juga kalau kita tekan auto hold, apabila kita jalan slow untuk masuk corner ataupun masuk ke simpang apa, dia akan tarik, dia akan jerk. Tek 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 tek. Tetapi untuk kotak gear DCT yang terbaru ini, wet clutch, semua itu dah tak ada. Sejujurnya abang katakan kotak gear yang baru ini adalah lebih best, lebih smooth, lebih best daripada kotak gear konvensional 6 kelajuan yang ada pada versi CBU. Nak buat macam mana? Tapi memang sedap. Tak ada lagi masalah jerk, tak ada lagi masalah lag, tak ada lagi. Abang cuba tekan macam mana sekalipun, daripada contoh gear ke-7 ataupun gear ke-6, lepas tu abang tekan acceleration, dia jadi gear ke-3, tidak langsung ada gap gear dekat situ. Superb. Tetapi cuma dia ada lambat sikit lah. Respon dia ada sedikit lambat sikit. Of course, itu adalah karakter kotak gear DCT. Tetapi bagi abang tidak ada masalah. Dan yang paling penting adalah smooth. Kotak gear ini memang very smooth. Dan of course untuk dikatakan kotak gear ni adalah lebih tahan lasak dan lifespan dia adalah sehingga minimum adalah 350,000 kilometer. Dia kata antara kelainan ni, dia membuktikan, menyatakan kotak gear ni dia lebih bagus daripada kotak gear dry clutch berbanding daripada Volkswagen. Sebab sekarang ni untuk yang wet clutch, dia pilih wet clutch ni adalah dia katakan sebab sekarang ni dia dah ada guna penyejuk minyak dalam sistem dia punya clutch ni. That's why setiap 1 minit 12 ke 15 liter minyak penyejuk ni akan berendam, orang kata dia benda tu bersama-sama dengan
clutch itu bagi mengelakkan overheat berlaku. Dia kata dia dah test banyak sama ada condition yang sejuk, condition yang panas, termasuk dengan genting. Dia kata tadi orang Proton kata of course genting adalah tempat yang wajib untuk diorang test, dan diorang dah test benda tu memang sangat berkesan dan tidak ada masalah menyatakan kotak gear cepat rosak dan sebagainya. Dan of course kotak gear ini adalah berkongsi juga dengan model Boye Pro dekat China, ataupun Jiaji ataupun Bingyue, aka Proton X50 yang bakal masuk Malaysia mungkin tidak lama lagi. Dan yang paling penting ialah untuk kotak gear yang ini, Proton kata dia lebih jimat minyak berbanding enjin konvensional 6 kelajuan. Kalau sebelum ini untuk kotak gear yang lama 6 kelajuan tu, dia kata penggunaan full consumption dia adalah sekitar 7.8 liter per 100 km. Tetapi dengan kotak gear yang terbaru ini, dia punya penggunaan bahan api cumalah 7.5 liter per 100 km saja. That's why abang katakan, sekali lagi mendatangkan kemarahan, sekali lagi mendatangkan kecemburuan kepada owner-owner sedia ada bagi Proton X70. Okey, jadi abang rasa itu sahaja pengalaman pemantauan abang, okey, penjelasan abang mengenai kotak gear baru ini, dan sangat respon. Cuba abang tekan tengok. Kau dengar? Anytime kau nak power, dia bagi power. Dan untuk yang terbaru ini masih lagi tidak menggunakan Proton ataupun Lotus handling dan sebagainya. Dia masih lagi kekal sama seperti sebelum ini, tetapi dia katakan ada beberapa improvement yang diberikan pada suspension dan sebagainya, dan abang dapat rasakan olengan badan adalah lebih improve daripada CBU version. Walaupun dia SUV yang agak tinggi, tetapi olengan badan dia sangat best. Orang katakan tidak goyak. Okey, sangat layan. Tadi abang cuba buat slalom dan sebagainya. Benda tu sangat smooth. Olengan badan itu sangat smooth. Dia tidak membuang, tidak katakan bawa tak best, bergoyang sebagainya. Tidak. Dia sangat smooth dan dia layan. Orang kata rentak tu dia layan je. Dia layan je benda tu. Dan persoalan yang paling penting, berapakah harga dia? Okey, berapakah harga dia? Masa ini kita tak tahu berapa harganya. So Proton tak umumkan lagi sebab kita bawa kereta ni, kita drive kereta ni sebelum pelancaran, dan kami dapat expectkan kalau ikut secara logiknya versi CKD akan lebih murah harga dia berbanding daripada versi CBU. Itu ikut secara logiknya. Tapi betul abang dapat merasakan, tetapi abang dapat merasakan tidak akan ada banyak perubahan harga berlaku. Mungkin sekitar penurunan harga 2,000, 3,000 ataupun 4,000. Max tak adalah turun sampai 10,000. Kau mimpi, jangan mimpilah. Kalau betul Proton bagi tu, kau luck lah. Tapi jangan mimpilah dia bagi banyak tu. Tapi kan berdasarkan apa yang abang expectkan, kalau sebelum ni harga bermula daripada RM99,800 sehingga RM123,800 juga, lebih kurang itu. So abang dapat merasakan penurunan harga adalah sekitar dalam 2,000 ke 3,000. Tetapi masih berbaloi. Bagi abang masih berbaloi. Dengan harga itu, kau dapat sebuah kereta CKD, kualiti masih sama, kotak gear yang baru, kau dapat beberapa pertambahan yang lain, ciri yang lain, bonnet yang boleh buka, okey, ada elektrik benda tu dan sebagainya, kotak gear yang lebih smooth. Jadi itu sahaja popek abang, okey. Itu sahaja pandangan pertama abang mengenai Proton X70 versi CKD ini. Macam biasa, jika ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan di ruangan komen bawah dan boleh berkongsikan pandangan anda juga. Kalau berbunyi lagi setan. Dan jangan lupa terus like dan subscribe page kami di panju.com.my, dan juga Arena Pemotoran. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Sekejap sekejap. Kau tengok? Terbaik. Terus like dan subscribe